Kalau korang drive kereta korang, jauh ke dekat ke, korang terasa macam steering korang tu goyang-goyang, rasa macam naik bot. Lepas tu pula ada bunyi tok 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 dekat bawah kereta korang tu. Yang tu adalah korang punya steering suspension dah ada problem, nak kena check. So kalau korang nak settlekan masalah kereta korang ni tadi, korang boleh gunakan steering suspension daripada KYB. So untuk produk KYB ni, dia OEM standard tau. Lepas tu fitment dia ngam, material dia memang confirm tahan. Sebab dia ada proven endurance test. Lepas pasang, steering terus rasa cun balik. Okey, first kali ialah tyro end. Fungsi dia ni ialah untuk tarik tolak tayar kereta korang ikut steering. So kalau benda ni rosak, dia punya steering tu akan terasa macam free play. So bila korang pusing steering kereta korang, tayar ni buat bodoh je. Yang kedua, kita ada ball joint. Benda ni dia diibaratkan macam sendi lutut kereta korang. Kalau dia rosak, bunyi tok 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 macam orang ketuk pintu minta hutang. Okey, next kita ada steering rack end. Okey, produk ni dia punya kerja dia senyap-senyap je. Tapi kalau benda ni rosak, dia akan terasa macam jelly. So bila korang pusing steering korang, rasa macam was-was dan tak stabil. Okay, last kali kita ada stabilizer link. Okay, so produk ni dia berfungsi untuk menstabilkan kereta korang. So kalau salah satu daripada dua ni rosak, kereta korang akan goyang-goyang, goyang kepala, goyang-goyang. So di musim perayaan ni, pastikan korang sampai ke rumah saudara mara korang dengan selamat dan bukannya di bengkel. Tapi kalau korang nak tukar part steering suspension, pastikan korang dapatkan produk daripada KYB. Let's go!